Apa panggil nasi ganja? Orang nasi ganja ke pagi ke pagi. Orang panggil kita. Guys, hari ni Abi nak kongsi dengan korang satu kedai baru guys. Kedai baru, kedai makan guys. Abi ada usaha sikit kat sini, nampak ada kedai baru sini, kedai makan. Ni suasana parking Parking ada parking luas ni guys, parking luas. Bangunan Arcade Mara di AJ ni guys. Bangunan Arcade Mara dekat AJ. Okey, Abi pergi ambil jalan depan tu sekejap Ni aku tunjuk korang Itu jalan nak pergi ke Kuala Berang. Lepas tu simpang highway. Highway LPT Tol Ajil situ. Ni Pekan Najil lah situ. Situ depan tu klinik tu. Ni bangunannya guys. Kau nampak bangunan ni besar-besar ni. Pergigian tu. Klinik pergigian. Itu kedainya tu. Itu kedainya tu. Tu nampak tu. Situ guys. Situ Okey, faham jalan Okey, awak mau nampak dah jalan Jalan dah. Kita pergi masuk dalam, tengok kenapa ada, tanya tuan kedai kenapa ada. Jom. Okay guys. Ada dah orang tu, customer tu. Assalamualaikum. Kak jual benda ni kak? Saya jual nasi ganja dengan nasi kuku. Nasi kuku, nasi ganja. Nasi ganja. Baru pergi jual ni? Kita jual dalam 2 bulan lah. 2 bulan dah? 2 bulan dah jual? Masuk 2 bulan lah. 2 bulan jual guys, aku tak tahu. Ni menu-menu kita ada lah Senarai harga menu. Oh, ada. Oh ni, ada belakang ke ni? Berada tu maknanya kalau ada sambutan teka-teka kita buat gitu lah, teka-teka lah. Okey. Ni nasi ganja berepok guys. Nasi ganja. Dia gini betul dia Dengan ayam berepok lah. Ayam berepok ni nasi kuku biasalah. Okey. Nak tengok dalam boleh tak? Boleh. Okey, jom. Oh ni air. Air ni je lah ada ke ada lain? Ni je lah ada. Serat lemon dengan teh op yang tukar hari-hari. Ni nasi dia. Ada tu nasi ganja. Nasi ganja. Okey, nasi ganja. Okey, ni nasi kuku. Okey. Buat sini belaka ke ni? Kau bawa hari je? Sini belaka. Sini belaka. Panas-panas lagi ni. Ni kuah dia lah. Kuah kari ganja. Kuah kari ganja. Dia ayam berepok. Dia tu sayur ni makan dengan nasi ganja ni nasi ganja tu nasi okey. Nama dia salad dia. Salad dia. Telur rebus sote. Okey, masing pun ada. Saya nak nasi ganja kak. Nasi ganja. Nasi kuku biasa dah makan kak. Apa panggil nasi ganja? Orang nasi ganja ke pagi ke pagi. Orang panggil kita. Saya mau panggil gitu, panggil gitulah. Kalau panggil nasi Pinang, panggil nasi Pinang. Senang gitu. Okey, tu nasi ganja ni kan. Okey. Oh, jangan banyak kak. Nama kan tak habis juga saya. Boleh. Okey. Boleh. Tai. Boleh. Boleh. Dia besarnya yang kapur-kapur. Kapur dia. Bu bendi 2, lada sedah. Lah makan bahan tanah lah makan. Tu nasi bubuh ya kak. Makan bubuh dia. Okey, comel kat beres. Comel dah. Putih. Tu dia. Telur. Okey, beres. Oh, dia tak ada dalca Ya, tak ada. Dalca tak ada. Sikit dah tak banyak-banyak. Boleh. Tu dia. Bubuh sini. Bubuh kaki ayam kak. Kaki ayam nak juga. Bubuh. Itu weh. Tu guys. Lagi tu. Boleh dah. Jom. Ni tempat makan guys. Tempat makan. Suasana tempat makan dia lah. Air kak. Sirap lemon tu lah. Air batu kosong ada semua. Okey guys, nasi ganja. Hari ni sirap lemon. Kari dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wow. Sedap. Nak buah aku rasa. Mana-mana malah gelai ke sini apa? Si kuku pun sedap, ayam sama je. Tambah nasi boleh tak? Nasi boleh. Tambah nasi. Tu dia guys. Kau boleh makan ada ambil 2, dah ukur je. Okey guys, selesai bagi buku macam biasa. Awak-awak yang mana nak makan nasi ganja di area J, dekat sini ada nasi ganja dengan nasi kuku. Yang ini Abai recommended. Okay guys, macam biasa, like, follow, comment dan share. Kabur lagi kedai mana bikin lagi, InsyaAllah Abai akan sampai. Check it out.